lampu ni sangat penting bila hujan lebat. Macam mana kita nak on lampu ni? Bagi yang dah pakai Omoda ataupun merancang nak beli Omoda, lampu ni sangat penting bila hujan lebat. Okey. Ini kita panggil fog tail light. Okey. Dia nak increase visibility kereta kita di jalan raya. Sebelah depan pun ada fog lamp. Okey, Chery Omoda 5H punya fog lamp di sini. Jom saya tunjuk macam mana nak activate front fog lamp dengan rear fog lamp. Korang pusing je dot ni naik ke atas. Okey, nampak? Itu dia punya headlamp dah menyala. Yang ni, this one, naik ke atas. Dah, yang ni depan Yang kali hijau depan. And then pusing lagi sikit. Yang ni yang belakang.